صغيرنا وكبيرنا Gelang mahal tu. وذكرنا وأنثانا وشاكرنا وغافلنا Tak, gelang mahal. Mana gelang mahal? وأحييه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام والله راضي ذنوبي وخطاياي اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا Ini boleh bagi tidur. Cuba bagi tidur. ولا يفلح أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دار صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه Ini semua kuasa viral Mak Kira. So kita dah jumpa. Penat tahu cara 339. Kita cari tuan ni. Tuan ni kat dalam tu. Nak masuk tak boleh tu. Tu macam mana tu? Mana Mak Kilau ni? ini Mak Kilau ya? Saya datang sebab jauh tau. Nak cari Mak Kilau yang viral tu. Kata murah-murah. Mana murah? Murah, dibeli. Harga Aduh. Kena tipu murah-murah. Ini kata Mak Kilau. Beres Murah ke mahal? Jauh kita cari tau. Tahu saya pusing. Murah, 339. dibeli. Harga kasih murah. Comel doa. Comel Comel doa. doa. Allah, comel. Oh, comel juga. Ini kedai Mak Kilau ni. Mana Mak Kilau ni? Oh, Popular di Malaysia. viral lah. Dibeli. Harga kasih murah. Murah berapa? Murah. Murah berapa? Murah kira dia. Kita jangan baca ini hadiah. Hadiah? Persuma. Tak Harmoni. Harmoni. Tak beli lagi dapat dah. Tu macam mana tu? Popular dah. Tak beli lagi dapat dah macam mana? Betul ke tu? Ada satu free dia tu. Ya. Datang terus bagi. Tak. Ini. Oh, ini 10 dia. Murah berapa? Kakak beli apa? Murah ke? Entah satu kilo. Tunjuk mana? Kita lihat. Jom ya. Ini okey, dah tumpang lepas. Model. Itu ya. Yang itu je. Lagi dia suspend. Okey, buka. Tadi dah bila nak buka belum dapat dia buka.
Dua isteri lah. Suasana selepas maghrib. Nanti konon baik dah, hamas ni apa nak? Jom saya bawa korang sementara menunggu Isyak. Dia cuba nak pergi ke bawah tu. Kejap ya. Oh, ada tangga belah sana. Allah. Mesti siapa-siapa yang pernah datang ke sini dia akan rasa, ya Allah, jemput aku lagi. Saya doakan ya. Dua kampung. Saya turun dekat sini. Hari sudah start. Bapak. Buat saudara-saudari sekalian, ini suami saya terlangkap ya. Allah, sedapnya ya Allah, subhanallah. Kami disajikan dengan makanan-makanan yang sedap. Subhanallah, subhanallah. Syukran. Bismillah. Kita tengok apa yang disediakan oleh Hotel A'la ni. Tengok ya. Allah, syukran. Allah, sedapnya manisan-manisan ya Allah. Sedapnya ya Allah. Makan. Saya belanja semua ni. Makan. Saya belanja semua ni. Ya, saya belanja. Oh. Saya pusing-pusing. Ni kita dekat Azaziyah ya. Saudara-saudari yang dikasih semua kan. Kita ni kurma. Wow, manisan je. Ni ya Allah, semua meraihkan makanan-makanan manisan yang sedap ya Allah. Allah subhanahu sedapnya saya masak ni ya Allah. Jemput ya, saya masak semua ni Ustaz. Ya Allah, saya masak kedai semua ni Ustaz. Sempat dia masak kan? Sempat. Abang. Wow. Apa tu? Macam mana masak? Legit je. Ini apa roti? Roti. Kita tengok jemaah-jemaah yang lain. Ini semua berselfie. Okay, saya nak rasa yang kedua. Menu yang saya masak, yang bukan saya masak original tapi saya masak dalam mimpi. Kita cuba je pula. Live. Bukan. Jam lagi. Kita rasa ni yang kita masak sambil bermimpi. Bismillah. Ala. Apa dia tu? Rasa apa dia? Kita pizza je. Tapi dia ada ni. Yang mahal tu Kak. Roman masak. Sekejap Assalamualaikum. Sekarang kami telah pun berada di Azaziyah. InsyaAllah dalam beberapa hari lagi kami akan masuk hari Arafah. Doakan semua kami dimudahkan, diberi kesihatan yang baik. Dan inilah keadaan sekarang di sini. Kami berada di atas stok hotel kami. Mesti kami nampak di situ kan stok lontar dekat sana. Inilah kawasan sekitar Azaziyah yang berdekatan dengan Mina, tempat melontar. Situ boleh nampak. Tu menara tu. Dan jam. semua. Okey, saya
itu siapa yang pernah datang ke sini boleh kata hijau apa kot. Kawasan di sekitarnya itu Hotel Dasala. Sekarang jam 11 pagi. So cuaca bahang terasa, tapi alhamdulillah kami masih merasa bahang itu bahang rezeki. Alhamdulillah. Cantik coraknya. Okay guys, assalamualaikum guys. Kami dekat rooftop hotel kami di waktu malam, lebih kurang jam 10 malam, dan di Malaysia jam 3 pagi. Dan inilah keindahan di malam hari apabila kami berada di atas rooftop hotel kami. Ya, sungguh indah sekali. Dan saya rasa tengoklah saudara Izzal Azim rasa sangat bersyukur kerana keindahan malam ini luar biasa. Dan saya rasa alhamdulillah dia rezekikan keindahan yang cantik pada malam ini, membuatkan saya rasa diizinkan saya nak datang lagi. Mana tahu kan, dia rezekikan datang lagi untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Doakan, kita doakan bersama. Alhamdulillah, syukran di Azizia di waktu malam. Allah cantik. Tadi siang saya dah tunjuk keadaan di atas rooftop di hotel yang kita tinggal di Azizia. Saya betulkan sekali lagi. Saya sebut tadi Azizia, salah saya Azizia. Tadi waktu siang saya dah buat satu video. Ni pemandangan dia pada waktu malam pula. Masya-Allah cantik. Tuan boleh tengok. Boleh nampak menara jam dengan bulan sabit, dan ini kita pemandangan Hotel Azizia pada atas rooftop hotel kita. Masya-Allah. Cantik kan? Di sana tempat montap ni. Sana Allah tempat jamrat pun kat sana. Semoga dimudahkan usaha kami di sini dan semua jemaah haji Malaysia. Amin amin rabbal alamin. Masya-Allah cantik. Assalamualaikum. Salam. Breakfast Maggi. Kami sekarang berada di Mina. Makan aiskrim. Makan aiskrim, makan Maggi, Makan keropok. semuanya cuma. Percuma. Nak makan telur lah, sama nak makan telur. Kemah Mina. Alhamdulillah. Mina yang saya tahu orang buat aiskrim. Ini kan kita dapat. Saya pusing-pusing sekali. Masa ambil khusus haji, apa tu? Ni saya tunjukkan ke korang, okay?